What's up guys, bertemu lagi dengan aku Sir SFK. Kali ni kita akan mencuba bermain game Poppy Playtime Chapter 1. Sekarang ni ramai yang dah try Poppy Playtime Chapter 5, tapi aku baru try Chapter 1. Jadi apa keseronokan di Poppy Playtime Chapter 1? Bersama Sir SMK, mari kita bedah. Ajay. Boleh cok. Okay, untuk intro kita skip guys. Intro kita skip tu. Masih gelap je. Sabar guys, loading. Okay guys, kita sudah masuk ke dalam kilang playtime. Okay, jadi kita tak payah bersenang sebab aku dah tahu dah kod dah. Kod dia untuk apa yang tak tahu, hijau, pink, kuning, merah. Terbuka. Dan kita perlu mengambil kaset untuk dimasukkan ke dalam kotak biru ni. Wah, ngelag ya. Selama tunggu video tu kita pergi semak. Okay, kita padam. Okay, jadi mari kita tengok video dia yang sangat cringe. Taken the straps. Hold bolt cannons. Cara baca macam mana cok? Tak faham. Pull triggers to fire. Pull again to retard. Hold to grip onto object. Only fire of small objective. Objek. Oh, ni kalau tarik kepala putih guys. Dan oh, boleh jadi Spiderman. Thank you. Sama-sama. Buka. Lompat guys. Okay, let's go. Ambil. Cara ambil. Okay. Dan kita akan try test. Okay. Dan kita akan cuba masuk ke dalam kilang playtime lebih dalam lagi. Okay, jadi let's go. Kita akan membuka pintu dan kita akan menjumpa Huggy Wuggy. Ayo, cepatlah Huggy Wuggy. Mana? Ayo, cepat. Okay, kita buka. Let's go. Dan itulah Huggy Wuggy guys. Oh my god. Weh, ngelag. Jadi kita akan cuba untuk membuka pintu ni dan akan masuk ke luang ke elektrik. Macam mana buka? Oh, lupa aku guys. Let's go. Jadi dalam mission ni kita perlu ambil elektrik untuk transfer dekat sini. Let's go. Tolak sini. Pergi dekat sini. Mana? Okay, nice. Dah nyala. Kita perlu keluar. Huggy menghilang guys. Sebab tu aku kena berjaga-jaga dengan patung yang sangat sus. Tangan dia ke? Kita try pintu. Kita buka cok. Oh my god. Ingat aku takut lah playtime. Okay. Ada keset. Ada keset. Ada. Dan mission kita kena kumpulkan 4 lampu macam ni untuk membuka tangan merah. Okay, so dapat 1 warna kuning sebelah sana, kita ambil warna hijau. Mana hijau? Rumah hijau mana? Mana cok? Sabar.
Hijau, 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 hijau. Hijau. What? Mesti sebelah sana. Nice. Okay, kita sudah mendapatkan warna hijau, kawan-kawan. Oh, buka pintu. Kita buka separuh dah. Alamak. Jadi kita akan membuka lengan merah. Let's go. Soalnya ada wajah lagi nitik tang ni, mana dia? Kita tunggu je guys. Dan itulah dia tangan merah yang kita cari-cari dan kita sebut sebelum ni. Let's go. Kita dah ada 2 tangan. Silap. Jadi, let's go. Buka lah. What? Okay. Wee. Okay, tak lawak. Jadi, sabar jap. Ambil. Lepas tu what? Sabar guys. Ke silap ada tiang. Kau tahu tiang belah mana? Tiang belah mana? Sini masuk. Sini. Oh ni. Ya Allah, tali naik. Oh sini tiang. Okey. Oh, tahu dah. Tahu dah. Set. Kita ambil elektrik dari sini. Lepas tu kita pergi tempat yang tadi. Nah, persoalan dia, macam dah kita nak naik balik. Pertanyaan aku satu tu lah, macam dah kita nak naik balik tu. A few moments later. Oh. Yes, let's go. Okey, otakku dah mula terpakai sekarang. Jadi kita kena penganan. Aduh, sakit. Oh, kita dibawa. Guys. Anjing ngelek juga. Uish, kejut ku. Bro. Dah lah bagi terkejut. Aku takut. Okey. Ya Allah. Bateri ada 10 lagi. Jadi macam mana kita nak pilih elektrik dekat atas, tingkat atas. Let's go. Let's go guys. Kita ke atas. Tarik. Oh yeah. Ada keset.
Anjing nge-lag coy. Sabar guys. Sumpah nge-lag cok. Sabar. Bukan. Okay. Sini pasal sini. Oh, ada ni. Sabar. Woi, ni nge-lag cok. Okay, ni boleh dah. Okay, pasang ni. Lepas tu sini. Satu lagi dekat sana. Sini lagi. Lepas tu sini. Oh. Okay. Sini lepas tu. Ni apa? Tersalah guys. Sabar. Kita buka dulu jalan. Bukan. Okey. Okey, tarik. Let's go. Ambil elektrik. Weh, ni nge-lag. Nge-lag tingkat dewa ni. Lah tadi what? Tadi kan aku buka benda ni. Macam mana? A few moments later. Ambil. Lepas tu ke belakang macam ni. Ke belakang macam ni. Lalu kat belah sini. Dapat. Let's go. Boleh on. Let's go. Tadi tak boleh guys. Oh, jadi kena tarik ni. Okey, dah boleh dah guys. Cuma mana dia? Oh ni. Let's go. Mana dia? Okey, kita tunggu guys. Itu lah. Ayo cepat. Nice. Dapat. Okay. Let's go, kita dapat.
Akhirnya kita akan main liga-liga dengan Hagi-Wagi. Let's go. Let's go, let's go. Jangan pandang belakang, jangan pandang belakang. Wait, wait. Ya Allah. Tapi tak pandang belakang. Let's go. Yo, man. Let's go. Mati tu. Oh. Ya Allah, mati aku. Lagi ini percobaan ketiga, guys. Okey. Jangan makan. Oh my goodness. Let's go. Man. Let's go. Dia gelap tau. Cepat. Cepat, let's go. Let's go. Yeah. Let's go. Berhasil coy. Let's go. Okay. Kita akan pergi dekat Poppy. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Okay, let's go, guys. Let's go. Gila, panik setengah mati ku, guys. Kita akan pergi ke tempat Poppy. Lepas tu selesaikan game ni. Let's go. Buka macam ni kah? Okay. Oh my god. Mati lampu. Mana Poppy? Tamat kah? Let's go. Chapter 1 tamat, guys. Jadi yang dah tengok sampai last, jangan lupa like, share, komen, and subscribe video macam ni untuk aku lebih semangat bermain game-game hantu yang lain. Okay, bye bye.